What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak pasang fairing lampu dengan fairing bawah. So ni dia. Aku beli fairing ni dekat Shopee je. Sebab harganya pun tak mahal. Apa aku beli ni? Pasal dua-dua dalam berapa puluh ringgit je kot. Nanti aku letak harga, aku dah lupa. So fairing ni untuk bawah. So dia akan ada kat bawah ni macam tu. And yang ni fairing ni untuk lampu. So nampak macam motor ni besar sikit lah. Ni ikut cita rasa orang. Ada orang tak suka, ada orang suka. Aku saja nak cuba-cuba kan. So fairing ni kat situ. Nampak. Satu dia hari ni kita nak cuba pasang. Tengok macam mana. Semat tak semat. So jom kita pasang. So kita start pasang yang bawah dulu kot. Sebab bawah macam lagi senang pada yang bawah. Okay, bawah paling senang pada bawah. Bawah lagi senang pada yang atas. Tapi cuba tengok motor ni. Bukan main kotor lagi. Sebab itu aku bawa hujan buat kotor. So kita pasang. Lepas tu lah baru kita pergi pasang motor. Dia pasang. Nanti korang akan dapat bracket ni dengan skru tadi ada lagi. So bracket ni akan pasang dekat sini ya. Ni kan ada dua slot kan. Masuk. Macam mana aku tak tahu. Kita cuba-cuba dulu. Macam ni rasa. Macam ni ke? Macam ni. So dah akan pasang dekat bawah tu macam tu. Lepas tu barulah boleh masuk yang ni. Macam tu. Mantap. Yang ni pasang dekat sini. So, jom. Kan terang tu. Ini pasang kat sini ke. So dia boleh sampai. Beli dekat Shopee tak ada instruction macam tu, lepas tu baru boleh masuk ni rasanya. Betul ke? Betul, kita try lah. Okay, aku rasa ni lah skru dia. Tapi enggak. So sekarang ni aku tengah pening. So mungkin kita try letak ni kat dalam, bagi dia keras. Lepas tu tengok macam mana. Semoga menjadi ya. Kalau tak jadi tu tahulah. So kita biar dia kering dulu. Sementara nak biar dia kering tu, kita pasang fairing untuk lampu. So jom. Okay, so fairing untuk lampu ni kena buka ni. Satu skru, dua skru dengan ni cover ni pakai plier. Buka satu skru lagi. Lepas tu pasang dia punya bracket. So ni bracket dia. Bracket dia ni nanti akan jadi macam ni. Mana tak? Tu jadilah kita fikir. Macam ni, macam ni. Itulah. Macam ni bracket dia. So jom pasang. So ni dia. Aku dah cabut tadi kat situ. So buka skru tu jadi kat sini. Calah sikit dalam tu apa. Cabut ni. Lepas tu nanti lampu ni akan terbuka. So aku nak jaga-jaga lah, tengok. Jangan bagi lampu tu terbuka. Let's go. Yang ni simpan. Sudah.
Tu dia lampu. So kalau nak tukar lampu pun boleh. So dalam ni ada banyak skru. So ni untuk extend dekat atas ni. So nanti baru boleh masuk bracket tu supaya dia tinggi sikit. Okay, background macam tu lah rupa dia. Sekarang kita tengok dia ni sama je. Nak bagi dia ketat kat dalam tu. Orang ni salah bagi skru ni. Thread lock ni macam gam je, dia bukannya keras, dia melekat je, tak function. Kenapa lah bagi skru lain-lain? Kita sambung nanti. What's up guys? So sementara chin mount tu ada isu, tadi aku pasang bag. So bag ni kecil je ke tepi ni. Atas juga pasang bag yang bawah ni sebab dia terlalu besar, tu dia kacau kaki. So pasang bag ni kecil je. Kemi motor smart. So sekarang kita nak pasang tank race. So tank ni kita akan naik ke dia 2,5 inci. So dia naik ke sini lah, akan naik atas sikit. So motor ni akan nampak besar. So jom lah kita try. Jom kita pasang tank race ni, dia punya tu, ni alat-alat dia. Let's go. Okay, sudah. Tarik dengan washer sekali. Dalam ada washer satu. Jangan tinggal. Okay. Terus boleh. So ni boleh pakai balik. Tapi rasa kalau nak senang, kita kena buka seat. Berapa pun susah lah. Yang ni tak payah buka habis, ni longgarkan je. Okay, dah longgar. Barulah boleh angkat tank ni sebab dah longgar. So aku ambil spanner ni, balut dengan dia lembut sikit supaya dia tak bercalar. Okay, itu macam kita pasang longgar dulu sebab tak tahu betul tak betul. Nampak gaya macam betul. Lepas tu cuba tengok ngam tak ngam. Rasanya dia kena ke dalam lah. Keluar betul lah ni. Betul. Ini akan masuk ke sini. Ini akan masuk ke sini. Ya. Okay guys, bateri game dah habis. Tapi kita berjaya pasang tank rice. Ni naik atas sikit, so nampak macam besar lah motor ni. Cuma tu lah tak tahu sebab angle ni dah tinggi, so mungkin minyak akan
kurang, tapi sama juga berapa liter je. So tu dia, tank sudah naik sikit, baru dapat besar. Yang ni sudah pasang, yang bawah tu ada problem sikit, skru dia tak sama. Tapi tu je lah projek kita pada hari ni. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, subscribe dan share. Peace.